Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-puan. Dengar ke ya suara saya? Dengarlah ke ya. Dekat ruangan chat saya ada letak link untuk mengisi kehadiran. Tuan-puan bolehlah isi kehadiran dulu. Dan juga kita akan bermula sebentar lagi ya, sekejap. Okey, baik, kita mula ya. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih sebab sudi join sesi pada pagi ini pada 12 Mac untuk KD Digital Talk siri ketiga. Pagi ini kita nak jemputlah satu penceramah daripada Jabatan Digital Negara, iaitu Tuan Farihan bin C. Muhammad, Ketua Penolong Pengarah dari Unit GovTech Malaysia, Jabatan Digital Negara. Untuk pengetahuan semua, Tuan Farihan ini memang sangat bijak dalam bidang IT dan dah lebih 20 tahun berkhidmat dalam sektor awam. Dekat JDN sekarang, beliau ketua bahagian daripada Change Management dan Helpdesk. Maksudnya kalau ada apa-apa perancangan strategi atau ada bantuan teknikal pasal aplikasi MyGov, pasukan beliau lah yang akan pastikan semuanya jalan seperti clear lah, smooth. Sebelum masuk JDN juga, beliau dah banyak ketuai projek-projek integrasi dan sistem IT berskala besar dekat Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Pendek kata, pengalaman beliau memang sangat luas lah. Jadi tanpa buang masa lagi, saya serahkan floor ini kepada Tuan Farihan untuk mulakan sesi sharing beliau. Dipersilakan Tuan. Okey, terima kasih Puan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan Karim pada semua. Dr. TS, tuan-puan. Okey, apa khabar semua? Okey ke? Harap semua sihat dan dalam keadaan baiklah. Amin. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Ustia, kepada bahagian akuntansi digital, Kementerian Digital kerana memberi peluang kepada saya dan pasukan saya lah dari unit GovTech Malaysia untuk berkongsi sedikit knowledge lah, maklumat berkenaan dengan MyGov Malaysia pada pagi ini. Okey, terima kasih pada tuan-puan yang terima kasih juga pada tuan-puan kerana sudi hadir sesi perkongsian pagi ini. Okey, menuntut ilmu ni wajib, tapi tak ilmu ni tak semestinya dalam bidang agama saja. Ilmu yang semua ilmu yang bermanfaat memang itu dikatakan ilmu lah. So maksudnya insyaAllah kita akan dapat ganjaran dan pahala setiap detik yang kita join sesi pusat ilmu ni, kita akan dapat pahala dan ganjaran lah. InsyaAllah saya doakan tuan-puan digunakan rezeki yang tidak sesangka pagi ni, insyaAllah. Amin. Okey, untuk memastikan memastikan bila kita dah dapat ilmu ni, kalau boleh kita galakkanlah, kalau boleh bila ada ilmu kita share lah dengan orang lain, bukan kita simpan saja. Pasal kita kalau boleh banyak benda yang kita ingin kongsi pagi ni, kalau boleh kita boleh share dekat kawan-kawan yang tak hadir, kawan-kawan kawan di Kementerian Digital yang tidak hadir, semua ni lah, sahabat-sahabat, jiran-jiran semualah. Balik kampung nanti boleh share juga kepada sahabat saudara dekat kampung. Okey, insyaAllah. Okey, untuk sesi pagi ni kita punya sesi lebih santai-santai saja. So, izinkan saya panggil tuan-puan saja, biarpun saya tahu dalam ni mungkin ada Datuk-Datuk, Datuk Seri, Tan Sri. So, izinkan saya ni lah tuan panggil sebagai tuan-puan saja. Okey, next. Okey, sebelum saya teruskan sesi perkongsian ilmu, saya nak minta jasa baik tuan-puan untuk scan dulu ni untuk download. Kalau
kita semua dah ada ni, semua dah muat turun aplikasi MyGov. Untuk sesi perkongsian kali ni kita bukan dengar saja, kita kena buat dan kena ada inilah kita akan tunjukkan detail lah. Kalau dekat skrin ni dia mungkin tak banyak yang kita boleh share, tapi kalau tuan-puan download dan experience dia lagi mudah lah. So dalam apps ni dia ada 3 ni, tuan-puan boleh pilih sama ada Android, Google Play. Kalau guna Android kena pilih dekat Google Play lah. Kalau guna iOS, tuan-puan boleh pilih Apple Play, Play Store. Okay. Kalau guna Huawei pun ada juga, kita support. Dah ni ke? Dah boleh download ke? Kalau ada masalah ke apa ke, boleh maklum kat dalam chat. Nanti tim saya akan bantulah. Cuba bantu. Okay, sebelum nak guna aplikasi MyGov ni, tuan-puan wajib ada My Digital ID. Okay. Kenapa? Okay. Kalau tuan-puan belum ada My Digital ID, tuan-puan kena daftar dulu. Saya rasa kalau Kementerian Digital ni takkan tak ada lagi ni. Saya harap semua dah ada lah My Digital ID. Dan dah install juga aplikasi MyGov. Aplikasi MyGov ni kalau boleh semua dekat Kementerian Digital wajib ada lah. Pasal ni kita bangunkan sendirilah secara dalaman. So kalau boleh kita nak support daripada semua inilah warga Kementerian Digital atau saya panggil keluarga digital lah. So kita punya ni semua digital lah. Okay. Okay ke, ada masalah ke? Kalau ada masalah beritahu. Okay, untuk saya boleh teruskan ke? Boleh komen sikit ke apa ke, letak emoji ke apa ke? Okay. Terima kasih Cik Muhammad Anas. Okay, Cik Puan Selina. Okay. Okay, saya boleh teruskan kalau ada masalah berkenaan dengan aplikasi untuk download tu boleh maklumkan dekat chatting. Okay. Okay, untuk sesi perkongsian pagi ni saya bagikan pada 3 segmen lah. Satu, sesi pengenalan pada aplikasi MyGov tu sendiri. So saya akan bentangkan dari segi latar belakang, fungsi-fungsi, apa kelebihan, apa liquidity system, apa isu-isu keselamatan, apa feature-feature fungsi-fungsi keselamatan, apa hala tuju, apa servis-servis yang ada dan apa yang bakal dilaksanakan lah dalam MyGov ni. Okay. Dan okay. Segmen yang kedua, pasukan saya iaitu Cik Farah Idayu akan membentangkan berkaitan dengan demo ringkas lah sistem. Dia akan Cik Farah akan tunjukkan dari segi screenshot dalam MyGov tu sendiri. Okay. Apa fungsi-fungsi yang detail-detail tu nanti boleh tanya Puan Farah jugalah. Okay. Dan kita ada juga pagi ni kita ada juga sesi bila dah ada kita share knowledge ni, kita kena uji je lah. Kita ada sesi Kahoot juga. Okay. Sesi Kahoot ni akan diketuai oleh Puan Maslina lah, tim saya juga. Okay. Setakat ni jelas ke? Suara saya jelas ke so far? Okay, alright. Terima kasih. Okay, next. Okay, sedikit latar belakang berkenaan MyGov Malaysia. Apa itu MyGov Malaysia? Kalau yang first time dengar tu, kalau yang biasa dengar tu, dia akan tahulah. Tapi apa sebenarnya MyGov Malaysia ni? MyGov Malaysia ni ialah apps lah. Apps aplikasi mudah alih kasih kerajaan yang menghimpunkan pelbagai perkhidmatan dan maklumat agensi kerajaan dalam satu platform digital. Okey, yang senang dalam bahasa mudahnya, MyGov Malaysia ni dia satu app tapi pelbagai urusan. So dalam apps ni kita boleh buat semakan, pembayaran serta mendapatkan maklumat terkini lah berkaitan urusan rasmi kerajaan secara lebih cepat, mudah dan sistematik. So bila kita dah mobile ni, contoh kalau aplikasi ini juga menyepadukan pelbagai perkhidmatan dalam gerbang digital, iaitu pendekatan World of Government. Kita menggunakan pendekatan World of Government. Okey, merupakan satu platform bersepadu, selamat dan mesra pengguna. Kita ni
juga dikenali macam UTC digital lah. Kalau UTC physical, dia ada masa, hard limit, tempoh waktu bekerja. Tapi untuk MyGov Malaysia ni kita tak ada tempoh ni. Kita boleh buat selesaikan semua urusan rasmi kerajaan bila-bila masa saja. Pasal kita mobile phone lah, kita boleh buat semakan kita punya raw text, saman, bila-bila masa saja. Pagi, waktu pagi, tengah malam. Okey. Ada soalan ke? Okey. Saya teruskan Okey. Kita ada juga untuk maklumat-maklumat ni kita ada buat penjelasan kegitasan ni. Okey. Untuk maklumat, kita bangunkan aplikasi ni bukan suka-suka. Kita bangunkan ni dengan selaras dengan surat arahan KSN bertarikh 24 Januari 2005. Actually isu dia sebelum ni terlalu banyak aplikasi dalam kerajaan lah. Kalau contohnya kalau satu kementerian tu dia boleh ada 4, 5, 10 sampai boleh cecah 10 aplikasi dalam satu kementerian. So untuk malam puan-puan, sekarang ni ada lebih 300 lah aplikasi kerajaan di ni di aplikasi kerajaan yang telah yang sedia ada ni. So that's why kita ambil inisiatif lah untuk membangunkan aplikasi dalam satu ni. Tapi kita tak boleh lah ni kita nak bangunkan perlu ambil masa lah. Okey. Berikut adalah kategori perkhidmatan. So kita punya perkhidmatan ni kita start kita berdasarkan konsep last event. Okey. Mulai dengan kelahiran, start dari kelahiran, pendidikan, pekerjaan, pengangkutan, perumahan, kesihatan hingga sampai urusan kematian. Ini kita punya main kategori lah, apa servis-servis yang kita ada dalam ni. Okey. Okey, untuk makluman semua, kita bangunkan aplikasi ni sepenuhnya menggunakan kita punya kepakaran dalaman lah. Kita tak gunakan vendor. So dibangunkan oleh Jabatan Digital Negara. Okey, atau kini dikenali sebagai GovTech Malaysia lah. Okey. So kami haraplah okey, ada soalan. Tuan nak punya pandangan di bawah satu gerbang ni atau wajib. Okey. Untuk masa ni permohonan untuk ni by request, maksudnya kementerian boleh mohon lah untuk servis apa. Dia kalau boleh yang servis-servis tu berkaitan dengan rakyat lah. Bukan semua servis sesuai dalam MyGov Malaysia. So kita akan yang apa yang boleh apa yang boleh memberikan impak yang besar lah pada rakyat. So boleh kalau contoh ada permohonan daripada kementerian, tak ada masalah, kita boleh ni lah. Boleh buat kalau berminat saya akan share macam mana dia punya permohonan tu. Okey. Okey, untuk makluman aplikasi ni kita sama-sama. Okey. Aplikasi ni kita guna My Digital ID untuk sebagai kita punya ni. Sasaran kita siapa sasaran pengguna MyGov? Sasaran pengguna ni adalah seluruh rakyat Malaysia. Tapi untuk menggunakan aplikasi ni kena ada My Digital ID. Tapi untuk My Digital ID ni dia ada ni lah, maksudnya bukan semua orang boleh bukan semua rakyat boleh daftar My Digital ID. Kalau ikutkan syarat dia punya kelayakan syarat-syarat kelayakan untuk daftar ni dia kena 18 tahun ke atas. Tapi untuk anak-anak yang remaja yang 12 tahun sampai 18 tahun ni boleh digunakan untuk download My Digital ID dengan kebenaran ibu bapa atau penjaga. So kalau anak puan-puan ada dah ada MyCard, syarat dia kena ada MyCard lah. Dah ada MyCard dan daftar tak ada masalah. Tapi kena ada kelulusan daripada penjaga dan inilah ibu bapa dan penjaga. Okey. Ini untuk memastikan data selamat tiap akses kepada perkhidmatan kerajaan ni selamat dan dirisahkan lah. Okey. Okay, next. Okey, apa dalam MyGov ni, apa fungsi-fungsi yang fungsi-fungsi kritikal, fungsi utama dalam MyGov? Okey, dia ada 6 fungsi utama. Satu, semakan. Okey. Kedua, notifikasi. Ketiga, paparan maklumat. Paparan maklumat ini atau IDGT digital.
Okay. Kita ada informasi, kita ada janji temu, kita ada pembayaran. Okay, untuk semakan ni, kita ada dalam MyGov kita ada untuk semakan kita ada kita boleh semak kita punya, kalau sekiranya tuan-puan ada sekatan perjalanan, kita boleh semak lah, dia ada dekat kolom immigration pasport tu, kat bawah tu kita boleh semak terus ni. Tak perlu, biasanya kalau pasport, maklumat pasport, dia ada satu, kena tengok website lain untuk buat semakan perjalanan. Dalam apps ni tak perlu, dia dalam satu skrin saja untuk semakan perjalanan. Kita dalam ni kita boleh buat permohonan MyCard, permohonan pergantian MyCard. Okey. Maklumat semakan semakan permohonan MyCard. Yang ni yang dah available dekat sistem lah. Kita boleh tengok semak kita punya ni paparan kad maklumat MyCard tadi. Kita boleh juga semak permohonan pergantian MyCard. Okey. Untuk kelayakan MySTR, okey. Puan-puan boleh semak setiap tahun dia ada berapa bilang jumlah bantuan untuk bantuan MySTR, sumbangan tunai rahmah. Ini antara yang kita punya yang sebelum ni jadi viral lah, antara sebab kita punya ni rakyat nak semak kita punya ni bantuan MySTR. Okey, kita boleh juga semak keputusan perusahaan, kita boleh semak SPM, kita boleh semak ada 5 jenis peperiksaan, SPM, SFMU, MUET, STPM dengan UPKK. Nanti puan-puan boleh tengok dalam ni lah, nanti puan Cik Farah akan tunjukkan skrin tu lah. Okey, kita boleh semak sama JPJ, status nerai hitam JPJ, nombor pendaftaran kenderaan terkini. Okey, pusat pemindahan sementara aktif, ini untuk ni lah, kalau ada puan ada banjir ke apa ke. Status AKU, okey. Mangsa banjir, mangsa bencana. Okey, bil sewaan, compound. Okey, ini yang features yang terbaru yang kami rilis tahun ni lah. Tuan-puan dalam menu dekat favorite tu ada EPBT. Tuan-puan boleh semak bil sewaan. Untuk buat masa ni lebih pada semakan lah. Akan datang akan ada boleh buat pembayaran. Okey, untuk notifikasi dia ada tamat tempoh pasport. Bagus sistem ni, dia akan ni lah, kalau contohnya kalau tuan-puan ada lesen nak expired ke apa, kita akan bagi notifikasi lah. Makluman program teknik kerjaan, notifikasi bencana. So kita ada juga collaborate dengan NAKMA dan agensi-agensi lah. Kalau tuan-puan, kalau contohnya kementerian ada maklumat penting nak disampaikan kepada rakyat, so boleh ni lah, kita akan bantu lah macam mana dia punya ni. Sebenarnya kita dah buat training dekat semua PRO, dekat agensi untuk ni. Tapi ni lah dia slow sikit sebelum ni. Okay. Dalam paparan maklumat, kita ada pasport, kita ada lesen, kad pengenalan, OKU. Dalam paparan ni kita ada maklumat ni. Okay. Kami akan share slide pun, insyaAllah. Okey, informasi dengan cuaca, kita boleh tengok cuaca punya informasi, hebahan. Kalau agensi atau kementerian ada berkenaan hebahan, boleh inilah, boleh share ni. Berita kita, okey, kita ada berita, kita ada TV. Kita, kalau tuan-puan nak tengok TV, radio, setakat ni RTM dengan ni lah, radio yang kerajaan lah, yang berkaitan kerajaan lah. Kalau untuk Hot FM ke, Era ke, kita belum lagi lah. Mana tahu lepas ni ada integrasi dengan apa, boleh dengar Hot FM ke. Okey, itu akan datang lah. Okey. Janji temu, klinik atau okey, ini yang kita punya first batch ni lah, tahun lepas kita release untuk kita ada integrasi dengan Bank Sejahtera. So tuan-puan tak perlu buat temu janji melalui Bank Sejahtera, tuan-puan boleh buat temu janji melalui MyGov. Okey. Semua klinik kerajaan yang menggunakan Bank Sejahtera. Okey. Pembayaran, okey, ini yang features yang baru kita release tahun ni juga. Tuan-puan dah boleh bayar saman. Bukan boleh semak saman saja, kita boleh bayar saman juga. Ini antara yang first payment yang kita release lah untuk tahun ni. Kita dah ni lah dalam version yang dalam bulan lepas kita dah release. Okey, untuk akan datang, actually dia banyak lagi. Kita tak ni, ada slide lagi kita akan share apa perkhidmatan-perkhidmatan yang kita rancang untuk tahun ni. So antara ni yang
Antaranya ni lah permohonan pembaruan pasport. Tuan-puan bayangkan nanti kalau renew pasport tak perlu pergi kaunter untuk ambil gambar ke apa ke. Tuan-puan boleh pakai phone tuan-puan untuk isi maklumat dan biasanya kita selfie kan. Isi maklumat dan untuk renew pasport tu boleh guna pakai MyGov. Ini dalam proses, okey? Dalam proses dan perbincangan dengan pihak inilah immigration. Okey, permohonan maikat gantian. Okey, ini akan datang, ini actually dah ready dah di ini. Dia punya status dia tak lama lagi kita akan riliskan untuk permohonan maikat gantian. So kalau tuan-puan ada maikat rosak ke apa ke, boleh mohon melalui MyGov lah. Tak perlu masuk portal ke apa ke, boleh mohon melalui MyGov saja. Okey, permohonan pembaharuan lesen memandu. Okey, lepas ni boleh mohon lesen nak renew, tak perlu masuk MyJPJ, boleh pakai MyGov saja. Okey, sama juga untuk lesen kenderaan motor lah, road tax semua. Okey, pembayaran Kompan JPJ lah. Yang setakat ni kita boleh semak saman JPJ, Kompan JPJ, tapi belum boleh buat bayaran. Bayaran kita akan enablekan insyaAllah tahun ni juga. Okey, next. Okey, untuk maklumat apa info yang perlu tahu. Okey, untuk SPM tadi naik back sini. Okey, untuk SPM ini yang information biasa kalau dekat kaunter biasa kita turun duruai, kita tak maklumkan detail lah, tapi untuk sesi perkongsian ilmu ni kita akan cerita kalau boleh semualah. Ni kalau boleh semua aware. Okey, untuk contoh semakan keputusan perisai SPM, SPMU, STPM dan MUET hanya boleh dibuat oleh calon tu sendiri. Sebenarnya tuan-puan kalau ada anak ke apa, tuan-puan tak boleh semak untuk anak-anak tuan-puan. Pasal kita setakat ni kita tak ada persona, maksudnya kita tak ada tuan-puan tak boleh semak bagi pihak lain. Iaitu syarat daripada KPM lah. Kita hanya patuh apa yang agensi nak bekal. Maksudnya kita bergantung pada agensi ni lah. Maksudnya setakat ni untuk semakan tu hanya boleh dibuat oleh calon sendiri. Tak boleh semak untuk orang lain. Okey, jelas kan? Okey, untuk sebelum ni ada keluar news keputusan SPM bakal dikeluarkan pada 31 Mac. Untuk makluman, buat masa ni untuk semakan boleh tak kita semak dekat MyGov. Buat masa ni tak boleh lagi pasal pihak LP maklum boleh semak selepas mesti selepas rayuan atau selepas maksudnya keputusan tu dah final, baru kita boleh buat semakan. Tapi kami dalam proses nak mohon dengan pihak LP untuk benarkan jugalah kalau boleh boleh semak juga melalui MyGov, at least kuranglah burden dekat KPM untuk sebab ni. Okey. Untuk semakan Egumis, Egumis ni wang tak dituntut. Okey, dekat kalau tuan-puan perasan dekat atas tu, menu kat atas tu sebelah dengan MySTR, kita boleh semak Egumis. Untuk tuan punya semakan untuk diri sendiri, dia tak ada limit. Kalau portal tuan-puan kena nak semak tu ada limit, tapi untuk MyGov ni dia tak, bila semak dekat MyGov dia tak ada limit. So tuan-puan boleh semak lah, kalau harap-harap ada duit lah. Kalau siapa yang ada duit tu boleh share, like ke apa ke. Okey. Biasanya ada, alhamdulillah ada RM2. Okey. Biasanya bila kami turun dekat Reruai, ini yang paling menarik lah pasal ramai tak tahu dia ada duit yang tak dituntut. So bila tiba-tiba bila kami turun ke Reruai tu mula-mula dia tak nak download apps, tapi bila kami maklumkan boleh semak duit, berarti ni dia tengok ada 2,000. Dia tengok memang berubahlah muka dia lepas ni. So tengok rezeki tuan-puan mana tahu ada rezeki. So sebelum buka tu kena baca bismillah dulu. Mana tahu ada rezeki tiba-tiba untuk raya ni, adik raya. So boleh semak lah ni. Untuk ada alhamdulillah. So kadang ramai tak tahu pasal servis tu mungkin that's why kita punya ni bila dah ada ni kemudahan ni, so kita berbantu, actually kita banyak membantu pada rakyat lah. Banyak benda kadang duit-duit kita tak dituntut ni ada, tapi untuk sekarang dia lebih pada semakan lah. Tapi untuk bantuan tuntutan insyaAllah kita tengah buat perbincangan dengan pihak JNM
untuk boleh buat tututan pun melalui MyGov Malaysia. Okey. Untuk makluman tuan-puan, untuk e-Gumis ni dia bukan boleh semak untuk diri sendiri saja. Tuan-puan boleh semak untuk suami, untuk isteri, untuk orang lain juga. Tapi dekat kalau dia ada menu untuk bantuan kewangan yang tadi kategori perkhidmatan tu, dia bukan dalam favorite, dia ada dekat dalam menu. Kat bawah tu, tuan-puan boleh semak IC orang lain, tapi dia ada limit 2 kali sehari saja. Tuan-puan tak boleh semak banyak kali. Inilah. Ini memang syarat daripada Jabatan Audit, Jabatan Audit Accountant. Okey. Tapi dalam tu pun dia tak ada detail. Bila semak untuk orang lain, dia tak ada detail. Kalau portal dia ada detail. Tu beza dia. Okey? Jelas Okey. Semua senarai funding tersedia untuk diujikan dalam MyGov. Yang ni semua, yang telah putih ni semua dah ready. Pengasaman PDM semua dah ready. Macam tak ada live saya ni. Puan dah ambil ke dia punya ni? Renew password boleh lagi puan. Yang ni akan datang. Janji temu kesihatan boleh dekat Manjatera. Nanti Cik Farah dia akan confirm kena ambil puan. Kena pastikan tuan-puan update latest version lah. Pasal banyak version baru ramai ni. Yang latest version ni 2.08. Okay. So boleh dikatakan hampir setiap bulan untuk sekarang ni, tahun ni kita ada release version baru. So tuan-puan kena alert lah, mana kena make sure update sentiasa sekini lah. Pasal ada setengah-setengah tu dia macam auto. Ada macam saya ada di auto lah. Setengah-setengah pun dia kena buat manual lah. Saya tak pasti kena perlu. Okay. Kena make sure ni. Okay. Untuk semakkan melalui portal pun ada tempoh masa juga. Dia bukan semuanya masa. Tapi untuk ni boleh semak ni. Okay. Next. Okay. Apa beza antara My Government portal My Government dengan aplikasi MyGov? Ini ramai confused. Okay. Kenapa bila dah ada ni, kenapa kena ada ni? Okay. Untuk dua-dua ni dia macam gebang lah. Dia macam dia menggunakan konsep pendekatan world of government dekat keseluruhan kerajaan. Cuma beza dia portal My Government ni dia punya information dia lagi luas lah. Macam kalau contoh tuan-puan nak dapatkan maklumat yang berkaitan kerajaan, My portal My Government memang sesuai. Semua maklumat kerajaan ada dalam portal My Government. Cuma dekat apps ni dia lebih pada interaction rakyat, macam boleh semakan yang pantas lah. Maksudnya bukan semua servis perkhidmatan dalam portal My Government ada dalam ni. Maksudnya semua dekat portal My Government ni complete lah. Dia ada macam-macam, tapi tak semua sesuai dijadikan perkhidmatan dalam apps. Okey. Jelas Okey. Ada soalan ke? Tapi kedua-dua ni saling melengkapi lah. Okey. Cuma portal My Government ni dibangunkan secara outsource. Aplikasi kita bangunkan secara in-house. Okey. 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 Untuk makluman tuan-puan, kita aplikasi MyGov Malaysia ni pun kita ada portal. Tapi lebih pada kita, kalau tuan-puan type www.mygov.gov.my, so kita informasi berkaitan dengan apps, itu dekat ni. Kita ada juga portal, tapi takut tuan tapi apa beza portal kita tu? Ya, portal MyGov tu kita tak boleh buat apa, dia lebih pada informasi. Okey, kalau tuan-puan nak buat sebarang transaksi ke perkhidmatan servis tu, kena masuk apps lah. Kalau contoh nak tengok FAQ ke, kalau nak buat aduan ke, boleh masuk dekat portal MyGov macam. Okey, jelas Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, next. Okey, konsep MyGov App sebagai UTC digital. Macam saya mention tadi, kita MyGov kita beza UTC digital, dia ada bangunan, dia ada kemudahan. Memang inilah, dia ada bini pejabat, dia ada transaksi diurus agensi, so dia ada
dia fizikal. Cuma dekat MyGov Malaysia ni kita sebagai UTC Digital, kita sediakan platform. So kita macam kita sediakan platform atau bangunan lah. So maksudnya semua agensi boleh ni ni kita akan buat integration dengan agensi ni lah. Kita tak ambil data daripada agensi lah. Maksudnya agensi kita menggunakan API untuk buat integrasi dengan agensi. Okay, kita tak ambil data still milik agensi. Okay, transaksi melalui sistem agensi. So kita gunakan mini apps agensi lah. Okay, MyGov menyediakan platform. Agensi kekal pemilik perkhidmatan dan bertanggungjawab terhadap transaksi. Okay, kita gunakan sebagai platform untuk memudahkan rakyat dalam satu platform lah. Okay, jelas kan? Okay, next. Okay, berikut adalah peranan MyGov dalam penyiapan perkhidmatan. Apa yang boleh, apa yang tak boleh dilakukan MyGov Malaysia. Okay, MyGov memberikan peranan penting dalam meningkatkan kualiti macam perkhidmatan. Antara peranan utama MyGov menjadi gerbang utama kepada perkhidmatan digital kerajaan. Kalau boleh kita ke arah super app. Okay, belum lagi super app pasal kita masih lagi bertatih lah baru ni. Nanti saya akan cerita bila kita mula pembangunan. Okay, MyGov ni memudahkan rakyat mendapatkan maklumat kerajaan dengan lebih cepat. Okay, meningkatkan kecepatan komunikasi antara rakyat dan kerajaan, menggalakkan penggunaan perkhidmatan digital. Okay, apa yang tak boleh, MyGov ni dia bukan pengganti sistem teras atau sistem sedia di agensi. So contohnya MyGPJ. MyGPJ tu still ada. Kita tak ambil semua servis dalam MyGPJ tu masuk dalam MyGov. Kita ambil yang fungsi-fungsi yang penting saja dalam MyGPJ. So kita masukkan dalam MyGov. Okay. Bukan pemindahan pemilikan data. So data tu still dekat kawalan agensi, tanggungjawab agensi. So kita bukan semua perkhidmatan perlu dipaparkan. So kita tak bila kita tak boleh ni kalau kita nak paparkan semua perkhidmatan nanti akan jadi terlalu crowded. So kita kena select lah semua apa yang pemilihan berdasarkan impact pada orang awam lah. Kalau ada contoh bantuan yang ni biasanya kalau bantuan rakyat biar nak buat semakan contoh bantuan lah, lebih pada bantuan. So rakyat boleh mohon dan boleh buat semakan lah. Bila buat bantuan ni memang ni lah dia lagi inilah. Okay, berimpak tinggi. Okay, next. Okay, dari segi bila kita berdengar dengan jaminan kesempatan ni, paling antara soalan yang paling kerap ditanya, selamat ke data saya di MyGov? Okay, so MyGov ni dibangunkan berdasarkan 3 prinsip keselamatan utama. Satu, penggunaan MyDigital ID sebagai single sign-on bagi memastikan hanya individu yang sah saja boleh mengakses maklumat. So orang lain tak boleh akses MyDigital ID ni. Kalau lagi untuk mudah kita punya pemahaman, dia macam kunci lah. So kalau kita kena jaga kita punya kunci, so kita kunci digital, so kita tak boleh share dengan orang lain. Maksudnya kalau contohnya ada orang lain nak minta kita punya MyDigital ID untuk scan, minta scan guna MyDigital ID kita, jangan bagi. So dia akan dia salah gunalah pasal bila kita bagi akses tu macam-macam maklumat kita boleh ni. So jangan bagi. Kalau ni MyDigital ID kena simpan, kena make sure kita di tempat selamat lah. Okay. Kedua, integrasi sistem menggunakan API yang dikawal ketat lah. So kita ada banyak kita memang tingkatkan dari segi keselamatan dari segi pertukaran maklumat untuk maklumat kita menggunakan cloud, perkontinan awan, tapi perkontinan awan tu bukan di luar negara, kita berada di dalam negara lah. So satu lagi yang ketiga, kita tidak simpan data transaksi dalam MyGov. Kita menggunakan integrasi dengan agensi, so kita tak simpan data-data tu. So data-data tu still kekal dalam fasiliti agensi atau pemilik perkhidmatan lah. Okay.
Selain itu, kita juga, MyGov juga mematuhi sepenuhnya Akta Perlindungan Data Pribadi 2010 PDPA dan Akta Keselamatan Cyber 2024. Kita ada tim security yang pantau kita punya ni lah dari segi keselamatan keselamatan. Okey. Ya, Puan. Ada soalan ke? Okey, next. Garis masa pembangunan MyGov Malaysia. Okey. Slide ni, okey. Kita untuk malam tempuan kita mula penubuhan jawatankuasa pemandu. Kita start pada Januari 2024, peralihan ke arah GovTech. Okey, pada Oktober 2024. Okey, ni tuan-puan kena tahu sebelum ni kita kita bukan bersorangan, jadi bukan sorangan untuk pembangunan. Kita ada tim, daripada Bainit, kita ada pasukan daripada Malaysia Corp, kita ada daripada Cyber Security Malaysia, kita ada daripada kita juga collaborate dengan BCID, kita ada collaborate dengan MyGCC. Okey, kita bukan serangan lah, kita buat dan kita lead by ada KD juga untuk ni lah. Kita ada task force sebelum ni. Okey, kita telah buat soft launch kepada semua penjawatan pada 27 Februari 2025. Kalau tuan-puan perasan untuk khas untuk menjawab saja. Pada 23 Ogos kita dah release beta version kepada rakyat lah. Kita release masa PMR pameran Mandarin Rakyat. Okey, program Mandarin Rakyat dan kita ada sekarang buat perluasan lah. Hingga kini kita ada buat perluasan. Actually kita belum diluncurkan secara rasmi. So jangka rasmi kita peluncuran rasmi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita PMX dijadual pada bulan April. InsyaAllah bulan April dah. Okey. Okay, next. Okay. Alhamdulillah penerimaan rakyat terhadap MyGov semakin memasangkan. So sehingga kini ada 1.7 juta download lah sehingga semalam. Ada 1.78 juta download. Mula turun telah gunalah. Kita punya pengguna dah hampir 2 juta. So kita kalau boleh kita boleh tambah lagi lah dari segi penggunaan ni pasal kita punya rakyat dalam 30 juta kan. Okay. So sehingga kini kita ada 44 perkhidmatan digital. Okey, setakat hari bulan ni lah kita ada 44 perkhidmatan digital melibatkan 16 agensi kerajaan. Okey. Okey. Okey, berikut ada ni lah segi berita berkaitan dengan MyGov. MyGov ni dah bawa sampai ke Parlimen dah ni lah. Sepatutnya tu one way lah pasal ini menteri kita. So dengan so dalam ni jumlah aplikasi yang ni sampai Februari dah yang ni maksud dia dalam 1 juta lebih. Okey, MyGov kita punya menteri YBM telah maklumkan jangka tahun ni dalam 30 perkhidmatan baru akan dilancarkan kepada rakyat. Kita punya jangkaan lah. Okey, insyaAllah kita akan cuba. Okey, ada soalan? Saya ada soalan nak tanya. Kalau app sudah ada mengikut agensi masing-masing macam MyGBJ, Hermes, boleh jadi ke macam banyak sangat pekerjaan? That's why kita cuba bangunkan apps macam saya kata tadi. Kita kalau boleh kita nak memudahkan rakyat. Besar sekarang ni ada macam-macam apps. Dalam dalam gambar ni kalau tuan-puan ni galeri aplikasi mudah alih Kerajaan Malaysia, kita ada 311 aplikasi dan ada 131 agensi. So memang kita kalau boleh kita nak dah satukan, tapi tak semua aplikasi sesuai dalam MyGov. Kalau boleh kita nak yang high impact dulu, pasal kalau kita nak onboard semua memang kita tak menantangkan lah untuk ni. So sekarang ni kita terpaksa pilih yang mana yang berimpak tinggi. Contoh bantuan kepada rakyat, macam Majahtera kita dah ada integrate dengan dalam ni. Majahtera kalau ikutkan dia punya skop lagi besar. Dia ada vaksin, dia ada macam-macam. So kita ambil yang macam lebih pada janji temu lah untuk Majahtera.
Bagi PJ dah ada yang saya mention tadi sebelum ni. Hermes lebih pada pejabat awam. So dia sekarang ni dia macam tak berapa ni lagi lah, tapi kita dah ada integrasi dengan sebelum dia ada, tapi sebelum ni untuk masa kita release dengan release untuk pejabat awam memang kita ada integrasi dengan Hermes. Tapi untuk macam untuk masa ni pasal dia bukan melibatkan rakyat, kita terpaksa hold dululah. Kita fokus untuk rakyat dulu. Okay, jelas kan? Okay, next. Okey, berikut adalah status perkhidmatan MyGov Malaysia. Yang saya tadi ada 44 perkhidmatan tersedia. Okey, terima kasih. Untuk yang ni kalau kita tengok ni ATM yang paling tinggi lah kan, pasal dia ada TV1, TV2, TV3 okey, dengan radio, dia juara lah untuk ni. Buat masa ni dia juara lah, tapi akan datang akan ada banyak lagi lah. So yang antara ni JIM, 3 daripada JIM, paparan maklumat pasport, ni tuan-puan boleh tengok lah. JPN, paparan maklumat MyCard dengan semakan status permohonan. MOF kita ada paparan jura bantuan tunarahmah untuk yang penerima yang layak. Okey, MOH Masejahtera. Untuk JAKIM kita ada semakan UPKK. Ni tuan-puan kalau ada anak-anak UPKK boleh semak kita punya MyGov. LP semakan keputusan SPM. SPR boleh semak tempat mengundi apa semua ni kita ada ni. Bernama kita ada berita daripada Bernama. Tuan-puan tak payah buka ni, boleh tengok berita daripada MyGov juga. JKM semakan status AKU, semakan PPS aktif dengan semakan bangsa berencana lah. Okey. NPM ada boleh semak keputusan STPM dengan MUEP. Okey, NPM ni Majlis Peperiksaan Malaysia. JDN, okey. JDN Direkti Kementerian dan Agensi makluman cuaca mungkin okey. Dengan data terbuka, okey. Jabatan JNM untuk carian wang tak dituntut. PDRM kita dah sekarang sebelum kita dah ada semakan saman, tapi sekarang dah boleh bayar saman pun boleh ni. Tuan-puan kena semak saman. Dalam saman tu tuan-puan boleh tengok gambar juga. Kalau tuan-puan explore, dia ada screenshot untuk ni. Kadang ramai tak perasan. So bila dia tengok saman tu, dia tak tengok dia. Dia actually dia boleh tengok detail ni. Saman tu dia ni kita boleh tengok gambar betul ke ni. Tuan-puan boleh semak. Saya punya saman pun ada tak betul. So belum buat dua lagi. Okey, untuk PBT kita ada boleh buat semakan cukai, semakan compound dengan semakan sewaan lah. Sewaan facility apa semua. Boleh buat lebih untuk masa awal fasa 1 ni lebih pada semakan lah. Boleh cek berapa cukai taksiran compound untuk ni lah. Okay, next. Okay, berikut adalah ekosistem MyGov Malaysia. So kita ada pelanggan kita ni adalah rakyat lah. Okay, pembangunan taruh kita semua di bawah KD, mining, cybersecurity, JDN dengan Digital National. Okay, untuk SSO kita menggunakan Magita ID. Okay, untuk aplikasi kita, ini aplikasi inilah, aplikasi mudah alih MyGov lah. Okay, untuk pengetahuan kita gunakan ni, kita punya komputer awan. Kita gunakan mini apps dengan API mini apps. Okay. Kita ada untuk ni pembangunan memang kita ada di segi memang kosong, boleh katakan zero lah. Tapi bila buat integration dengan agensi, dia depend pada agensi. Kalau contohnya JPJ ke PDRM, so mungkin ada cost. So yang cost tu MyGov kena tanggung lah, pasal kita request nak buat integration dengan ni, pasal dia ada vendor. So kena untuk customize dia punya sistem tu. So kita terpaksa bayar vendor lah. Dari segi pembangunan MyGov tu sendiri memang tak ada cost. Okay, untuk API gateway kita menggunakan MyGDX. So bergantung kepada agensi. So ada agensi yang tak gunakan MyGDX. So kita akan direct dengan agensi lah. Okay, semua data tu daripada agensi kerajaan. Okay. So kita punya ni sekarang ni lebih fokus pada sumber data ni lebih fokus pada agensi kerajaan. So kalau contoh lepas ni kalau ada agensi swasta yang ada Bentana Rakyat juga, contoh
LLM ke. So sebelum kita pernah buat discussion dengan LLM jugalah, kita tu dari segi pemantauan CCTV ke apa ke yang traffic. So harap-harap benda tu ni lah berjalan lah. Okay, insyaAllah. Okay, next. Okay, perkhidmatan akan datang. Ni tuan-puan kena ni lah, alert lah. Pasal kalau boleh insyaAllah kita akan cuba laksanakan dalam tahun ni. Okay, satu PDRM, kita dah buat bincangan teknikal dengan PDRM. Satu untuk sistem volunteer smartphone control. Ni sebelum ni ada satu apps dia khas untuk ni lah kalau tuan-puan nak balik kampung. So tuan-puan boleh isi maklumat dekat sini. Sistem VSP ni, okay. Ni untuk yang sistem untuk balik kampung, untuk ni lah mana ada pemantauan ekstra lah. Okey, sistem e-pengambilan dengan sistem semak mul, S-mul. Ni sistem untuk scammer. Tuan-puan boleh buat laporan kalau ada apa scammer ke apa ke, boleh ni lah S-mul, okey. Dengan JPJ boleh buat bayar saman. Kita tengah buat perbincangan dengan pihak JPJ. Pembaruan lesen memandu. Pembaruan lesen road tax pun boleh guna. JPJ dah ada. So kita akan masukkan dalam MyGov lah. So dia ada alternatif, tuan-puan tak perlu masuk MyJPJ, tuan-puan boleh renew juga melalui aplikasi MyGov. Okey, untuk UPU online ni daripada Kementerian Pengajian Tinggi, boleh buat semakan permohonan kemasukan pelajar. Okey, sistem e-panduan dengan UPU Pocket. So ni untuk student yang nak melanjutkan pelajaran. So sangat sesuai lah untuk ni. Kita target group kita yang lepasan SPM ni lah untuk ni. Okey. Kita ada juga kita punya perancangan juga ada tambah lagi servis dengan immigration. So pembaruan pasport ni, kalau pembaruan pasport ni boleh buat dalam MyGov ni, saya rasa ramai akan download. Memang ni lah pasal nak proses, nak queue dekat immigration ni bukan ni lah, ambil masa lama juga. Okay, kalau ada ni memang sangat-sangat membantu rakyat lah dengan My Border Pass. So kita tak akan ambil alih yang aplikasi My Border Pass, tapi kita sebagai alternatif lah untuk rakyat untuk dapatkan maklumat. Okay, MyCard ni tak lama lagi, macam saya cakap tadi. MyCard kita dah buat testing. So kita akan cuba release dalam, kalau boleh ujung bulan ni. Akan datang ni kita dah buat perbincangan teknikal, dah buat pengujian. So insyaAllah dalam bulan ni kita akan cuba release lah untuk permohonan bergantian MyCard. Kalau tuan-puan chip tuan-puan rosak, baca bila sekarang ni semua nak dapat subsidi minyak, kena pakai MyCard. Dulu orang tak ambil tahu kat mana MyCard pun tak ni. Sekarang kalau tak bawa MyCard tak dapat subsidi untuk minyak. So kalau kad MyChip rosak, so tuan-puan boleh mohon gantian, boleh MyCard. Okey. Kita bukan integrasi dengan Kementerian Jabatan kita juga ada integrasi dengan SUK yang kita dah buat bincangan dengan SUK Selangor dengan SUK Penang. So antara yang kita nak integrate, kita rasa sesuai untuk servis pemerintahan yang ni, semakan status bantuan sejahtera. Ni daripada bantuan lah, bingkas. Okay, semakan status sihat Selangor. Okay, semakan bantuan asas yuran universiti, BAYU. So kalau tuan-puan bawah Selangor punya ni, so mungkin sesuai lah. Okay, untuk Penang, semakan bantuan, kalau UCK ni semua bantuan lah. Semakan kelayakan, jumlah bantuan, semakan kelayakan dan jumlah bantuan kebajikan. So dia ada juga kad nikah digital. So kad nikah digital ni biasanya dia setiap negeri, mengikut negeri kan. So Penang dah willing nak share. Kalau tuan-puan daripada Penang, so tak perlu ada kad fizikal, boleh tunjuk kad nikah digital. Dia akan letak dalam kita punya DGT digital dekat yang hujung sekali belah kiri. Okey. Untuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, so kita ada juga bincangan dengan KPDN. Okey, dulu KPNSCP, sekarang dah tukar pada kos hari hidup. Okey, aplikasi semakan harga. Okey, yang price catcher ni saya rasa ramai pun tak aware, tapi yang e-cost ni mungkin pasal nak beli minyak kena ada. So kita akan cuba integrate lah dalam tahun ni juga untuk tak perlu ada download, tuan-puan tak perlu install e-cost ni, boleh guna MyGov saja untuk ni lah, untuk beli minyak masak. Okey.
Okey, satu lagi kita ada, ini pun saya dimaklumkan akan ada rilis dalam bulan ni atau bulan depan, ni tak lama pasal kita dah buat pengujian. Untuk Kementerian Kewangan kita ada, kalau tuan-puan ni tuan-puan buka manfaat.gov.my, actually kita boleh mohon bantuan kalau kita memang layak. Tuan-puan akan isi apa, actually boleh mohon bantuan daripada MOF lah, bukan MySTR, dia ada bantuan-bantuan lain. Actually kita banyak bantuan-bantuan yang kita tak aware, so that's why kita cuba integrate dengan Kementerian Kewangan untuk membantu manfaat ni lah. Saya dimaklumkan tu dah ada ni lah, dah tak lama lagi boleh kita akan release dalam MyGov. Okay, integrasi gym tu masih dengan MyBodopass ke? Tak pasti tu, nanti saya semak balik maklumat. Saya pun tak ni, tak ada info. Mungkin yang baru Bodopass tu guna kot, masa that's why dia, nanti saya semak balik, saya tak pasti yang macam jangan, nanti saya yang semak dia punya ni. Okay, next. Okay, untuk kalau tuan-puan ada contoh bila nak mohon bantuan tuan-puan, kalau ada sebarang aduan ke apa, kalau tuan-tuan perasan ada contoh ada bugs ke apa ke, maklum balas, tak kisahlah, maklum balas untuk tambah baik. Kalau contohnya skrin ni tak cantik ke apa ke, kalau boleh janganlah, kalau boleh ayat tu yang boleh membina lah, jangan mengutuk apa semua. Kalau boleh kita nak ada, kita nak nak tambah balik, contohnya apa skrin tak sesuai ke, contohnya ada servis-servis yang tuan kuasa sesuai dimasukkan dalam MyGov Malaysia, tuan-puan boleh scan lah. Ini kita punya link untuk helpdesk, boleh pilih. Okay. Boleh bagi sebarang cadangan lah. Okay. Saya kat tu saja saya punya ni, saya boleh serahkan pada Cik Farah lah untuk teruskan sesi perbincangan. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Okey, saya perkenalkan dulu. Boleh dengar suara saya ke? Boleh kan? Okey. Saya Farah Idayu. Dah buka. Dah. Okey, boleh dengar kan suara saya? Okey. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Farah Idayu binti Ahmad Suhaimi dan saya adalah penolong pengarah kanan di bawah seliaan Encik Farihan jugalah. Kita orang satu tim. Okey, so untuk session ni, untuk session saya akan membawa tuan berkenalan dengan MyGov. Okey. Kita akan berkenalan dengan MyGov, tapi saya minta izin dulu dengan Urustia. Boleh ke Urustia? Saya minta tambahan masa. Dah hampir 1 jam. Jadi Boleh, saya Puan. minta tambahan masa. Boleh ke Urustia? Boleh Puan, boleh. Okey, terima kasih Puan. Oops, sorry terjatuh. Okey. Kita berkenalan dulu. Okey, saya tunjukkan. Okey. Untuk sehingga sekarang, kalau sehingga sekarang lah, seperti mana yang terpapar dalam skrin handphone masing-masing, actually design yang sekarang ni adalah design yang ketiga. Okay, UI UX interface pada MyGov apps tu, itu adalah design yang ketiga, versi ketiga. Jadi versi yang pertama, which is dia adalah lebih kepada prototype lah. Prototype, kalau tuan-tuan tengok dekat skrin yang saya tunjuk ni, dia tak banyak lah. And then dari segi UI UX dia pun tak ada apa yang ni. So kita dan kita terus buatkan penambahbaikan lagi untuk versi kedua. Okay, versi kedua ni dah nampak macam nampak wow lah sikit kan. Dia dah nampak warna biru-biru, nampak tenang jiwa melihatnya. Okay, so yang ini untuk versi kedua ni kita telah gunakan dia pada soft launch. Okay, soft launch kepada penjawat awam. Okay, pada 27 Februari 2025. Okay, ini masa tahun lepas lah, Februari 2019, setahun yang lepas. Okay, ini adalah kita punya interface-nya. So ada banyak penambahan dari segi function dia. So ada perbezaan, dia ada halaman individu
dan juga dia ada satu lagi halaman untuk bisnes. Okay, dan tapi perkhidmatan profil tinjauan berita adalah sama dengan yang sedia ada. Okay, so kita pergi pada sekarang. Okay, so ini adalah yang terkini versi ketiga. Okay, ini adalah yang terkini versi ketiga dan dia juga adalah versi beta yang kita telah launch pada 23 Ogos. Okay, inilah UI UX yang terkini yang telah kita launch pada 23 Ogos lah, tahun lepas. Okay. Okay, so saya assume semua orang dah sebab awal-awal tadi Cik Farihan dah minta kita untuk download kan mana-mana pegawai yang masih belum install MyGov dalam handphone. Kita dah bagi QR tadi pada awal-awal tadi. Jadi saya beranggapan semuanya dah ada, dah install dan dah boleh buka MyGov. Betul? Okay, jadi sorry. Okay, so kalau di awal bila kita klik ikon dan dah juga ada My Digital ID untuk masuk, kalau tak ada My Digital ID tak boleh nak log masuk. Okay, so untuk permulaan asal kita akan nampak ini. Ini adalah interface-nya. Kita ada log masuk di sini dan kita ada capaian pantas, menu-menu yang ada. Tapi kalau klik boleh lagi juga masih belum macam mana kita login dulu. Kita login dulu. So dia akan nampak macam ni. Kita akan klik pada login menggunakan My Digital ID. Okay. Sorry. Sekejap, belum. Dekat sini, dekat screen interface ni, kalau tuan-puan nampak kita ada FAQ. Okay. So, kita nampak ada FAQ dan juga klik di sini untuk meja bantuan. Okay, so kalau kita tengok FAQ ni kita boleh nampak lah segala persoalan yang common question lah yang biasa orang akan tanya. So dekat sini kita boleh capaian pantas jugalah. And then di sini juga ada, kalau klik di sini tu dia akan bawa kita kepada untuk meja bantuan helpdesk, meja bantuan MyGov. Okay, kalau tak nak isi kat sini tuan-puan boleh terus call pada MyGCC. So dia akan link kepada call center 8,000 dan dia call center tu pun dia akan directkan kita kepada agensi berkenaan dengan soalan tu lah, berkaitan dengan soalan yang tuan-puan tanya. Okay, okay, so seterusnya kita akan log masuk. Okay, kita akan log masuk menggunakan My Digital ID dengan anggapan kita dah ada. Okay, seterusnya klik ya. Okay, dekat sini kita akan hantar digital ID ya, dan selepas ini bila kita klik ya tu dia akan minta kita buat pengesahan thumbprint. Okay, so bila kita dah select, kita dah thumbprint, okay, dia akan terus masuk kepada main page. Nampak ini, so bila nak bezakan kita dah login atau belum, which is dia akan keluarkan nama anda dekat sini. Kalau perasan kalau selagi tak ada nama kosong maksudnya anda belum login. Nah, yang ni kita dah login. So adalah akan terpapar nama tuan-puan kat sini, pemilik akaun. Alright, lepas tu kan dekat sini perasan tak saya ada letak nombor 1 dengan nombor 2, which is kita nak highlight kan nombor 1 ni adalah paparan yang disediakan bagi ruangan capaian pantas. So saya tunjukkan sini adalah capaian pantas, ini adalah ruangan capaian pantas, and then kita ada hebahan, okay. Kita hebahan, lepas tu kita scroll lagi. Okay, kita scroll ke bawah, kita akan jumpa perkhidmatan dan scroll lagi kita akan jumpa berita terkini dan last sekali kita scroll ke bawah, kita akan jumpa live TV dengan live radio. Okay, okay, so kita explore. So saya akan explore satu persatu daripada atas, lepas tu saya turun ke bawah, dan ke bawah sampailah habis. Okay, next. Okay, saya pergi pada sini dulu menu. Dekat di atas ni, atas sekali ni, kita ada menu. Menu ni selain daripada dekat atas, kita juga ada di bawah ni. Ini adalah menu dia. Okay. Kita ada menu utama, perkhidmatan, AI chat, notifikasi dan juga profil. So notifikasi dan juga profil ni kita boleh buka juga di sini, di bahagian atas ni. Okay, kalau kita tengok dekat notifikasi, okay, notifikasi ni dia ada 3 kategori. 3 kategori yang amaran, umum dan juga peribadi. Okay, kalau
Kalau amaran ni kita dapatkan maklumat tu daripada disediakan oleh NACMA. Amaran ni dia akan tunjukkan mengenai bencana. Okay, contoh macam let's say berlakunya banjir besar ke, akan berlakunya hujan lebat, ada tanah runtuh ke yang berkaitan dengan NACMA. So NACMA akan letakkan notifikasinya di sinilah di amaran ni. So saya tak tunjuk sebab sekarang ni saya tak ada apa-apa info, tak ada, NACMA tak ada letak apa-apa info kat sini. Ya, saya ada tunjuk-tunjuk ikon tu. Tak bergerak, tak nampak dia bergerak Tak nampak dia bergerak. Boleh lah saya teruskan, tapi saya tak boleh. Tapi okay, let's say kalau umum ni, umum dia akan adalah makluman yang kita, notifikasi umum ni adalah notifikasi yang kita maklumat daripada kementerian kepada rakyat. Okay, kementerian kepada rakyat, contohnya macam ada kementerian nak mewawarkan program-program kerajaan yang berkaitan, and then ataupun dia nak macam contoh saringan kesihatan ke, so dia akan bagi notifikasi di sini. Ini untuk umum. Okay, untuk peribadi pula, ni umum ni pun macam jualan rahmah kan, maksudnya yang untuk perkhidmatan kepada rakyat. Okay, kalau peribadi pula, dia lebih kepada pengguna akaun tu sendiri. Okay, pemilik akaun tu sendiri, which is dia akan hantar ucapan selamat hari lahir, sebab dia ada data kita kan. So dia akan hantar ucapan selamat hari lahir ataupun peringatan penting berkaitan dengan akaun kita ataupun perkhidmatan yang kita gunakan. Contoh kalau kita ada buat temujanji MySejahtera ke, so dia akan maklumkan kat sini, ataupun lesen kereta lesen kita dah nak tamat, expired pun dia akan maklumkan dekat sini. So kita akan lebih alert lah. Okay. Okay, next kita tengok yang kedua pula, kita nak tengok profile. Okay, dekat profile ni, contohnya lah, so tuan-puan boleh masukkan gambar. Okay. So saya suggest sambil-sambil saya terang, tuan-tuan boleh try dekat handphone masing-masing lah ya. Okay, so dekat sini dia adalah sedikit info, kita punya IC, kita punya kewarganegaraan, jantina dan juga alamat. Dalam page profile ni juga, kita letakkan juga FAQ dan juga meja bantuan. Kalau scroll sampai ke bawah, kita akan jumpa FAQ dan juga meja bantuan tu. Okay, so yang ni adalah macam biasa, ini adalah untuk screen yang ni adalah yang ini untuk logout. Okay, macam biasalah. Okay. Okay, so saya dah habis untuk yang part menu ke atas. Saya nak tunjuk yang capaian pantas satu lagi adalah kita ada menu cuaca. Menu cuaca. Perasan tak dekat handphone masing-masing, dekat bahagian atas tu, okay, dia ada menu cuaca. Tapi kalau kata tuan-puan belum setting, yang cuaca ni dia kena setting. Kita sendiri kena setting. Okay, lokasi kita di mana kita sendiri. Kalau tak dia akan keluar cuaca je kat situ, betul tak? Dekat selagi kita tak setting keluar cuaca. Jadi dalam untuk page cuaca ni, okay, dia ada terbahagi kepada, dia ada petunjuk. Kat sini ada petunjuk. Dia ada carian lokasi. Okay, ada carian lokasi dan dia ada petunjuk, which is dia petunjuk ada ribut petir, ada hujan, ada sekejap saya tengok. Apa lagi ya? Saya pun dah terlupa dah. Ada ribut petir, ada hujan, jerebu dan juga cerah. Okay, bila kita dah setting lokasi tu, so dia akan tunjukkan ramalan cuaca pada hari ini. Yang ini dalam contoh saya pilih lokasinya Putrajaya. Jadi dia akan tunjuk pada tarikh 5 Mac tu sekarang adalah hujan. Okay, dan pada masa yang sama juga kalau scroll lagi bawah, dia akan tunjukkan ramalan cuaca untuk 5 hari. 5 hari daripada tarikh kita mohon. Kita tengok hari ni. So daripada tarikh ni lah kita dah setting kan. So ditunjuklah daripada 5 Mac, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya lah. Okay, itu untuk cuaca kita setting dan dia akan, kalau tuan-puan perasan cuaca ni let's say kan, masa setting tu saya setting di Negeri Sembilan. Saya nak tengok cuaca di Negeri Sembilan.
So dia akan maintain negeri 9 tu di situ, cuaca negeri 9. Dia tak akan bertukar bila awak pergi ke Melaka, dia akan bertukar ke Melaka. Bila pergi Kelantan, dia bertukar ke Kelantan. Tak, dia akan maintain. Dia akan maintain negeri 9 sehinggalah kita tukar setting tu balik. Okay. Ramalan cuaca ni accurate ke? Namanya ramalan cuaca. Tapi kita ambil data ni daripada data meteorologi. Kita memang ambil data tu daripada meteorologi lah. Jadi kadang-kadang macam biasalah, kadang dia kata hari ni hujan, tapi kita tengok mendung, macam tu lah. Cuba tuan-puan boleh test lah hari ni, cuba tengok cuaca hari ni macam mana. Okay, next saya pergi pada capaian pantas identiti digital. Okay, dekat capaian pantas, cuba tuan-puan klik dekat capaian pantas identiti digital tu. Okay, dia akan memaparkan kita punya kad pengenalan. Okay, dia juga akan memaparkan kita punya lesen memandu, lesen kenderaan motor, pasport dan juga kad OKU. Okay, kalau let's say kalau pergi pada kad pengenalan kan, dia akan keluar maklumat-maklumat kita begini. Siap dengan gambar yang sama dengan kad pengenalan fizikal kita. Tapi kalau kata, let's say kalau gambar kita tak sama dengan kad fizikal, tolong buat aduan, hantar pada helpdesk. Kita akan kita akan paskan pada JPN lah untuk semak balik. Okay. Kadang-kadang ada juga berlaku nama lain, muka lain. Macam tu lah. Ada berlaku. Okay, and then kita pergi, dia juga tunjuk pada lesen memandu. Okay, ni pun lesen memandu. And then kita ada lesen kenderaan motor. Okay, so kat sini kalau perasan kan, dia ada tunjuk kita punya tarikh luput sekali. Tarikh mula dan tarikh luput, kita punya nombor pendaftaran. And then nampak ada 3 dot ni. 3 dot ni, kalau kita swipe ke kiri, okay, dia maksudnya kalau kita ada 5 kenderaan berdaftar. So akan ada 5 dot tu lah, dia akan next, dia akan tunjuk satu persatu. Segala aset kita dia akan tunjuk kat situ. Okay, dan dia juga ada nyatakan status senarai hitam JPJ. Tapi alhamdulillah lah saya tak ada lagi lah, selamat lagi saya. So tiada dalam senarai hitam lah. Okay, and then kalau kita tengok pasport, so pun ada, akan dimaklumkan tarikh tamat juga. Dan juga dia akan maklumkanlah kita untuk perbaharui lah. Dia akan bagi reminder untuk perbaharui pasport. So yang ni saya dah lama lah tak ni So kira dah tamat, dah expired saya punya pasport ni. Okay. Kad OKU, kalau kita ada maklumat OKU, dia juga akan terpapar kat sini. Okay. Alright. Seterusnya, saya akan pergi pada capaian pantas yang kedua, iaitu saman. Okay. Saman. Macam yang Cik Farihan beritahu tadi, kita boleh buat semakan saman JPJ dengan saman PDRM. Okay? Saman JPJ dengan saman PDRM. So tapi saman JPJ kita hanya boleh buat semakan sahaja, dan saman PDRM kita boleh semak dan kita juga boleh buat pembayaran on the dot. Ini adalah kita punya function terbaru yang kita release dalam pertengahan bulan lepas kalau tak silap saya lah, awal tahun ini yang kita dah release. Okay, so dekat sini dia akan tunjukkan jumlah keseluruhan. Kalau kita ada saman JPJ 300, saman PDRM 300, jadi dia akan tunjuk jumlah keseluruhan dia adalah 600. Dan kita ada berapa bilangan saman. Okay, so kita nak tengok dengan details. Sekarang saya tunjuk yang PDRM lah sebab saya ada satu. Okay, ada satu contoh. So saya klik je dekat saman PDRM tu, 300, so dia akan tunjuk maklumat tu. Satu saman dan nombor kenderaan. Nombor kenderaan yang terlibat lah. Kalau ada kenderaan lain, dia akan catatkan di sini. So kita nak tengok detail, dia cakap, betul ke saya kena saman ni? Dekat mana saya kena saman ni? Bila masa saya kena saman? So kita nak tahu yang tu, kita klik anak panah ni. So dia akan tunjukkan dengan lebih detail kita punya maklumat saman. So tengok dekat maklumat saman kat sini, dia kata saya ni kena saman sebab saya pandu laju. Okey, saya pandu laju dan di saman, ini dah lama dah ni, 2022, tahun 2022, masa pukul 11.23 pagi di lokasi Persiaran Utara, kilometer 4.2 ni. Okey, dan saya kena compound selamat, operasi selamat
RM300. Lepas tu saya cakap, serius lah, betul ke saya ni? Betul kereta saya? Saya rasa saya tak ada kena saman. Saya ni pemandu berhemah. Macam gitu, kononnya lah kan. So kita tengok ni, nampak tak ni ada gambar kamera? Saya nak tengok. Betul tak? Saya nak tengok lah, betul kereta saya? Ambil. Dia dah tunjuk kereta kita kat situ. Siap dengan nombor plate bagai. Dekat, dan juga ada bagi tahu lokasi kat mana semua ni ada. Okay, so confirm lah kereta kita, tapi saya duk zoom juga muka saya ke? Tapi saya tak nampak lah. Okay, lepas tu kita dah confirm, okay, kita nak buat pembayaran. Okay, so kita klik dekat sini. Let's say kita pilih lah, kita klik dan kita pilih seterusnya. Okay, dekat sini dia ada maklumat kita, maklumat butiran pembayar, dan kita klik lagi sekali seterusnya. Okay, di sini dia akan minta kita punya pilihan pembayaran lah. Dia akan tanya kita nak buat mode pembayaran tu sama ada nak pakai apa, FPX ke, business ataupun kad debit atau kad kredit lah. Okay, boleh buat pilihan. And then kita pilih bank apa. Ini sama cara macam kita shopping online kan. Kita akan pilih mode pembayaran dan juga bank untuk kita ni. Okay, so bila kita dah pilih bank ni, kita klik seterusnya, dan bila kita klik seterusnya ni, dia akan bawa kita ke interface bank tu sendiri. Kalau kita pilih Maybank, dia akan bawa kita ke Maybank lah. Pilih CIMB, dia akan bawa kita ke CIMB, dan proses pembayaran tu samalah macam kita buat transaction online. Okay, so bila dah successful pembayaran tu, resit pembayaran tu dia akan hantar kepada email kita lah. Okay, menyatakan kita dah buat pembayaran. Dia akan hantarkan pemakluman resit pembayaran tu kepada email kita. Sebab sebelum ni kan dia ada minta, ada email kita juga dekat screen sebelum ni. Nampak tak kat situ? Ada ada email kita. So dia akan hantar kat sini. Okay. Okay, boleh? Ada apa-apa lagi? Ada apa-apa soalan tak? Saya cepat sangat ke laju? Tak ada Ramalan Raya? Ramalan Raya kita tunggu ni lah dulu. Belum lagi. Ahli falak belum tengok dia nak bulan ni. Dah awal sangat nak tengok. Tak boleh lagi nak. Sabar. Okay. Alright. Boleh minta discuss melalui app ini. Discuss apa tu ya puan? Pasal ni ke? Ramalan Raya? Discount. Diskaun setakat ni belum ada lagi. Akan dibincangkan, mungkin akan dibincang kemudian lah. Setakat ni kita buat pembayaran sama macam biasa. Kalau yang ada yang PDRM ada buat saman 70% ke apa, itu kena pergi ke kaunter lah. Okay, ke kaunter tempat pembayaran tu, tempat fizikal dia lah. Okay, dalam apps kita akan bayar apa yang tercatat dahulu. Okay, alright. Macam mana saya nak baca? Kalau bukan kereta saya tapi saya kena terlaju, kena saman. Okey, boleh buat aduan. Sila buat aduan dalam menggunakan meja bantuan MyGov tu. Okey, dekat situ. Nanti kita akan semak balik lah mengapa itu berlaku. Okey, so mana-mana yang saya tak sempat nak jawab, saya minta tim saya untuk reply dekat chat tu. Okey, alright, seterusnya kita pergi tengok pula pada ePBT. Okey, saya dah settle capaian pantas ni. Yang ketiga adalah capaian pantas ePBT. Okey, what is PBT ya? PBT, apa nama PBT? Siapa boleh bagi tahu saya? PBT, perbadanan. Kan pihak berkuasa tempatan. Ya, betul. Terima kasih Cik Azniro membantu saya. Puan Rahayu, terima kasih. Saya tiba-tiba saya blur pula. Tiba-tiba dah teringat pula perkataan what is PBT. Okay, so dalam PBT ni, kita ada, dia adalah untuk semakan. Dia boleh untuk semakan cukai taksiran, ada 3 benda, cukai taksiran, dia boleh buat semakan compound dan juga boleh buat semakan untuk sewaan, which is ini more kepada peniaga-peniaga lah. Mungkin dia ada buat sewaan tapak ke, sewaan facility untuk bisnes masing-masing. Okay,
So dekat sini sebabkan saya saya pun tak ada akaun sewaan apa tu, saya hanya tunjukkan yang cukai taksiran Cukai taksiran sekarang ni kita tak ada. Sekarang ni kalau tengok tuan-tuan sekarang kalau tak ada lagi kan, belum ada apa-apa akaun. So jadi kita akan mulakan semakan. So klik pada mula semakan untuk kita create account dulu. Bila kita create account baru kita boleh nampak. So dia akan minta kita pilih semakan yang kita nak. Cukai taksiran, compound ataupun sewaan, dan kita pilih pihak berkuasa tempatan yang kat mana yang kita nak semak. Okay, contohnya kalau kita ada rumah di mana, kita ada rumah dekat Seremban, dekat Negeri Sembilan ataupun Melaka. So saya pilihlah Majlis Perbandaran Seremban. Dan saya masukkan nombor akaun cukai taksiran. Okay, so kita semak. So dia akan maklumkan kita punya maklumat. So ada jumlah dia 1636. Okay, untuk makluman saya belum beritahu, untuk makluman data-data yang ada dekat sini ni semua ni saya dah orang kata bukan yang betul lah, bukan yang saya betul. Saya terpaksa lah cover sikit, kan nampak habis segala saya punya ni kan. Saya cover lah sikit. Okay, alright. So kita nampak. So saya dah ada cukai yang perlu dibayar 1636. So kita tak boleh nak buat apa, hanya untuk semakan. Okay. So bila kita dah ada satu akaun yang kita simpan, dia akan paparkan dekat depan lah. Di hadapan tu. Cukai taksiran tu dia akan ada satu. Sorry? Okay. So dia akan ada satu lah. Alright. So settle. Settle untuk EPBT. Seterusnya kita pergi pada janji temu. Okay, ini adalah janji temu. Janji temu ni adalah sama dengan MySejahtera. Sekarang kan kita digalakkan kalau kita nak pergi klinik, nak buat nak jumpa doktor, kita kena buat appointment dulu kan. Kita kena isi dalam MySejahtera, which is kalau kita tak isi, kita pergi walk in ke klinik tu, kita kena beratur panjang untuk buat pendaftaran, untuk dapatkan tiket, nak dapatkan nombor giliran pendaftaran tu kita beratur panjang. Tapi bila kita dah buat appointment melalui MySejahtera, kita boleh terus pergi ke kaunter dan tunjukkan kita punya MySejahtera punya QR code tu. Kita terus boleh dapat nombor lah. So kita boleh skip sikit lah masa menunggu pun dapat dikurangkan. Okay, saya tunjuk sedikit ni. Okay. Bila kita klik pada situ, dia akan minta kita buat tempahan janji temu lah. Setakat ni kalau kita tiada rekod janji temu lah sebab tak pernah ada buat kan. So saya nak try buat hari ni, kita terbuat tempahan janji temu. So di sini dia akan ada lebih kurang 16 menu. Okay, ada lebih kurang 16 menu yang berkaitan dengan janji temu klinik kesihatan kerajaan. Okay. Ada 16, cuba scroll tu memang ada 16, ada banyak, dan saya akan pilih sebagai rawatan pesakit luar lah. Kita pilih dulu. Pilih, saya klik kat situ, rawatan pesakit luar, dan dia akan minta kita untuk pilih lokasi klinik kesihatan yang kita nak. So by default ni dia akan tunjukkan klinik kesihatan Putrajaya lah, dan yang klinik-klinik yang berdekatan dekat Cyber, dekat Kajang, dekat Seri Kembangan dia akan ni. Tapi kalau kita nak cari dekat daerah-daerah lain, kita boleh just type kat sini. Okay, type lah nak pergi kat mana, nak pergi dekat Seremban, kita type Seremban. So nanti dia akan list down semua klinik-klinik kesihatan yang menawarkan pesakit luar, yang menawarkan perkhidmatan pesakit luar, rawatan pesakit luar. Okay, so saya dah pilih. Saya pilih klinik kesihatan Putrajaya Presin 18, dan dia akan minta kita pilih tarikh. Bila nak pergi klinik tu, bila nak buat appointment. Okay, so saya pilih tarikh dan saya juga pilih slot masa. Okay, boleh? Okay, dan kita dah pilih, dia akan hantar maklumat. Dia akan minta kita untuk sahkan janji temu. Okay, kita dah pilih dah tadi kan, ni pilih, so kita sahkan. Saya sahkan dan dia akan bagi buat notifikasi lah. Dan kita akan kembali semula. Kalau dah betul, okay, so kita kembali semula ke ni. So dia akan tanya. So kita nak tengok lagi, tiba-tiba kan kita rasa macam tak jadilah nak pergi klinik 6 Mac tu, tak nak tukar tarikh lah, nak tukar masa lah. So kita pergi pada lihat butiran ni. Pergi pada lihat butiran ni, dekat bawah ni kalau tuan perasan dia ada batal ataupun jadual semula. Okay, kalau kita klik jadual semula, dia akan minta kita untuk pilih semula tarikh dan juga masa. Okay, kalau kita klik batal, dia akan minta justifikasi kenapa kita nak batalkan.
Okay. So kalau katakan kita ada komitmen kerja tak boleh hadir pada hari tu, okay, so kita klik batal. So saya buat ni contoh, saya buat batal. So macam biasa, so dia akan habiskan macam tu lah, dia akan delete lah kita punya permohonan tadi. Okay. Boleh pasal janji temu klinik MySejahtera dia sama je lah dengan kalau kita guna apps MySejahtera tu. So nak memudahkan kita letak je semua dalam satu apps MyGov Malaysia. Okay. Next, ini yang paling ramai. Ini yang paling ramai orang suka tengok kan. Bila kita pergi buat reruai, orang akan tengok yang ni dulu. Orang akan nak tengok bantuan kewangan yang diterima dan juga satu lagi wang yang tidak dituntut. Okay. Kalau dalam bantuan kewangan ini dia akan paparkan maklumat STR. Okay, kalau kita ada kita adalah penerima STR, so dia akan maklumkan sini ada berapa ratus. Okay, ada berapa ringgit lah. So nak tahu lebih detail, klik saja pada butiran lanjut. Okay, kalau untuk next, untuk wang yang tak dituntut. Okay, wang tak dituntut ni adalah daripada e-Gumis kan. Okay, contohnya saya check, oh saya ada sebanyak ini. Okay, saya nak tahu sebanyak ini datangnya daripada mana ni? Daripada bank ke, daripada insurance ke? Okay, so saya klik pada butiran lanjut. So dia akan senaraikan beberapa kita punya nilai-nilai yang terlibat tu. Okay, so kat sini saya rasa ada banyak juga lah ni. So last kali kita scroll ke bawah, kalau kita rasa kita nak buat untuk proses tuntutan, kita klik ni, dia akan bawa kita pada portal e-Gumis lah kalau kita nak buat tuntutan. Okay, dekat e-Gumis nanti kita kena login, kita kena daftar dulu, and then baru login dan kita pilih untuk buat tuntutan. Macam tu lah seterusnya, boleh tuan-puan cuba pergi pada portal e-Gumis lah. Okay. So ini dekat sini kita hanya nampak semakan. So di depan ni tadi, maksudnya di sini wang yang tak dituntut ni, dekat sini kita hanya boleh tengok untuk diri sendiri saja. Okay, kita boleh tengok untuk diri sendiri saja. Kita tak nampak yang orang lain punya tu di mana. Kan tadi Cik Farihan kata kita boleh tengok untuk orang punya. Tapi kat mana? Tak nampak kan? Tak nampak. Sekejap lagi saya tunjuk kat mana. Okay, alright. So saya dah habis dah. Saya dah habis dah tunjuk perkhidmatan-perkhidmatan ni. Ada lagi tak tunjuk? Kan? Tapi serius lah. Tadi Cik Farihan kata ada 44 perkhidmatan. Betul tak Cik Farihan? Kan? Tapi saya baru cakap ada berapa ni? Serius lah. Mana-mana lagi yang lain tu. Kan? Ini Cik Farihan kata ada 44. Saya kata dah siap dah saya punya ni. Tapi mana lagi balance dia? Okay. Kita scroll satu persatu. Sabar dulu. Sekejap lagi saya tunjuk mana lagi balance yang 44 ni. Okay. Kat mana nak tengok dia punya ni? Okay. So saya pergi, kita turun balik. Kita scroll lagi pergi pada hebahan. Okay. Hebahan ni saya tak nak tunjuk banyak-banyak. Dia macam biasa hebahan ni adalah maklumat-maklumat yang nak disampaikan oleh agensi-agensi lah. So dia akan notify kat sini. Dia lebih kurang macam notifikasi jugalah. Okay. So setakat ni kita ada 4 ni je dulu. Ada 4 hebahan ni dulu, which is daripada pusat skema, berkenaan dengan pusat respons scam kebangsaan. Kita ada maklumat daripada RTN Klik, belanjawan dan juga daripada program raya digital lah. Okay. Next, kita akan tengok. Tadi kan kita dah, kita scroll ke bawah kan, kita pergi satu-satu. So kita scroll ke bawah pada perkhidmatan. Okay, nampak tak? Okay. Dekat perkhidmatan ni lah. Tuan-puan nak tengok. Dekat perkhidmatan ni lah yang ada lagi saki baki perkhidmatan daripada 44 tadi. Jangan pula kata tak ada pun. Ini Cik Farah tunjuk banyak tu je tadi. So saya tunjuklah dekat sini. Di sini kita di bawah perkhidmatan kita ada 12 kategori. Okay, 12 kategori perkhidmatan. Kalau kira betul tak? Betul ni 12. 12 kategori perkhidmatan. Okay, tapi daripada 12 ni hanya setakat inilah. Okay, setakat ini kita ada 7 sahaja yang ada servis. Okay, yang lain-lain kita sedang tambah baik dan sedang cuba orang kata deal dengan agensi untuk mendapatkan servis mereka, untuk menempatkan servis mereka dalam MyGov App. Okay, so saya tunjuk dalam pendidikan. Kelahiran dan pengenalan diri ni saya tak tunjuk lah sebab ni dia hanya tunjuk IC. Macam biasa dia akan tunjuk IC. And then saya pergi pada pendidikan.
Okey, dalam pendidikan ni lah tadi macam Cik Farihan kata, boleh semak boleh semak untuk SPM ulangan, STPM, MUET dan juga KAFA. Okey. So ini dah ada 1, 2, 3, 4, 5 dah kat situ. Sudah ada 5 servis kat situ di bawah pendidikan. So boleh semak. Okay. So yang ni, CJ Pelajar Malaysia, SPM dengan SPM, STPM dan juga KAFA ni dia akan minta kita punya nombor angka giliran untuk kita buat semakan. Okay, dia akan minta kita punya nombor angka giliran dan juga nombor IC. Untuk MUET pula dia hanya akan minta tahun kita ambil MUET tu saja. Okay, dia akan minta maklumat tu. Okay. Lepas tu kita ada pekerjaan, kita masih belum ada sebarang integrasi. Perkahwinan pun tak ada. So kita pergi pada kesihatan dan kebajikan. Okay. So dekat kesihatan dan kebajikan ni kita boleh semak status OKU. So status OKU ni tadi kita dah letak dekat capaian pantas di dalam identiti digital. Okay. So ini dah ada. Yang ini, so ini adalah tambahan lain. Semakan mangsa bencana, semakan pusat PPS aktif dan juga janji temu klinik. Yang ni pun kita dah letak dekat capaian pantas. Okay, so maksudnya di bawah kesihatan dan kebajikan kita ada 2 tambahan, semakan mangsa dengan pusat PPS. Okay, lepas tu kita tengok mana lagi? Kediaman tak ada, pengangkutan. Okay, kita tengok dekat pengangkutan. Pengangkutan ni dia ada lesen memandu. Lesen memandu, lesen kenderaan motor, semakan saman JPJ, ini semua dah ada dekat capaian pantas. Kita dah letak dekat capaian pantas kan. So kita ada tambahan kat sini, semakan nombor pendaftaran terkini. Dan kita nak tengok yang the latest ni apa yang tengah running number plate kereta kan, kita nak buat pendaftaran di semua negeri. So kita boleh pilih setiap negeri. Okay, and then semakan keputusan ujian memandu. Yang ni saya nak tuan-puan buka. Cuba tuan-puan klik tengok betapa seronoknya. Kita boleh tahu dalam ni, kita boleh tengok kita punya, bila kita ambil lesen sebelum kita ambil lesen L, kita ada exam dulu kan. Kita boleh tengok. Dia akan bagi tahu bila tarikh kita lulus ke gagal ke, bila ambil exam, bila dapat lesen L, bila dapat lesen penuh, semua ada kat situ. Semua dia catat situ. Ni boleh buat main quiz dengan family ni. Okay. Alright, seterusnya kita tengok bantuan dan kewangan. Okay, di sinilah. Tadi dekat depan, dekat capaian pantas, wang yang tak dituntut tu kita hanya boleh tengok untuk diri sendiri. Kan? So di sinilah dekat menu bantuan dan kewangan ni lah yang kita boleh semak untuk orang lain. Tapi macam Cik Farihan cakap tadi, kita hanya boleh semak 2 kali dalam sehari sahaja. Betul Cik Farihan? Okey, betul Cik Farihan Anggu. Okey. 2 kali je. Tapi di sini pun kita tak boleh bila kita semak yang orang, contoh saya nak semak yang mak saya kan. Okey. Kita semak, saya masuk nombor IC mak saya. So dia hanya akan bagi tahu dalam apps MyGov ni, dia hanya akan bagi tahu, oh mak awak hanya ada 3 wang yang tak dituntut. Dia tak bagi tahu nilai, tapi dia akan bagi tahu ada 3 apa orang panggil ya? 3 item lah, macam tu. Ada 3 item, okay, tapi nilai tak ada. Kalau macam ni kita nak tahu nilai, tak syok kan? Kita kalau nak check hak orang ni, kita sebenarnya nak tahu nilai dia je sebenarnya, betul tak? Senang kita nak pau-pau lepas tu, betul tak? Saya kalau ni, jadi macam mana awak nak tahu nilai mak kita punya nilai wang tak dituntut tu berapa? Kita kena login dekat portal e-Gumis. Bila kita login kat portal e-Gumis, kita semak untuk mak kita akan tahu berapa nilai wang yang tak dituntut tu. Okay? Alright. Boleh So sikit-sikit lah saya bagi tahu. Yang lain-lain minta tuan-puan explore sendiri. Okay, perjalanan dan pelancongan ni pun dia akan, ini pasport. So pasport tadi pun kita dah letak dalam capaian pantas My Digital ID tu. Betul lah Digital ID. Tapi ada tambahan kat sini, semakan status perjalanan immigration. Okay, so ini status semakan perjalanan immigration. Ini tambahan lah, nak tengok status kita ni ada senarai hitam ke tak ada ke, layak terbang ke tak layak terbang. Okay, sini dia bagi tahu. And then last sekali persaraan tak ada, masih belum lagi. Kematian pun belum lagi. Dan last sekali kita ada umum. Umum ni
Okay, umum ni dia ada directory. Dia ada directory semua kementerian dan agensi. So you just type je lah kalau nak tahu directory kementerian sekian-sekian, type je kat dalam ni. So dia akan terpapar semua sekali. Dan satu lagi dia ada semakan daftar pemilih. Daftar pengundi ni kan SPR. So kat sini nanti kalau kita masukkan kita boleh tahulah kat mana lokasi kita kena mengundi apa semua tu. Dan last kali ni kita ada portal data terbuka. Portal data terbuka ni yang kita nak tengok maklumat-maklumat yang maklumat-maklumat ni biasanya diambil daripada dosen kan. So macam kita nak tahu contoh berapa orang yang lahir pada tarikh 15 Februari 15 Februari 1979. So dia akan senaraikan berapa orang yang lahir dekat ada berapa juta orang yang lahir pada tarikh tu. Itu adalah salah satu contoh lah maklumat yang kita boleh dapat dalam portal data terbuka. Okey. Bukan last lagi Yes. Kita ada scroll lagi ke bawah. Lepas perkhidmatan tu cuba puan scroll lagi, tuan-puan scroll, kita akan ada 5 berita terkini. Okey, 5 berita ni. Kita hanya paparkan 5 je, tapi kalau nak tengok lebih detail, boleh klik pada lihat semua berita. So 5 berita terkini ni dia akan tunjukkan yang berita terkini, berita pada hari ini. Okey, berita pada hari ini, berita-berita utama dan juga daripada sumber yang dipercayai lah. Okey, kita dapat daripada portal. Maklumat ni kita dapat daripada portal berita utama dan juga sumber-sumber dipercayai. Okey, bila kita klik pada lihat semua ni, dia akan ada kategori. Sama ada tuan-puan nak buat syarian berita ataupun terus pada jam pada ekonomi, jenayah, Malaysia, hiburan dan juga sukan. So dia ada pecahan macam ni, nak cepat kan, nak buat syariah yang pantas. So tengok pada jenayah, semua berita berkenaan jenayah akan dipaparkan lah. Okay, so ini adalah contoh berita yang akan dipaparkan lah bila kita klik satu-satu. Thank you Cik Anas. Okay, kita scroll lagi. Last, kedua last. Ini yang ada, which is kita ada live TV dan juga live radio. Okay, live TV dan live radio. So sehingga kini kita live TV ni kita ada 5. Kita ada 5 siaran TV yang kita integrate, which is semua ni semua ni adalah siaran TV yang di bawah kerajaan lah, which is kita ada TV1, TV2, TV OK, Berita RTM dan juga Sukan RTM. Tuan-puan boleh klik je dekat mana-mana ikon TV tu. So ini adalah paparannya nanti. Okay, ini adalah dia live streaming. Apa yang TV tunjuk sekarang, inilah juga yang akan ditunjukkan. Okay, dia live streaming. Kalau tengah ada cerita masak-masak, tengah buat resepi tu kan, ketuk-ketuk Ramadan ke apa, nampaklah kat sini sekali. Sekejap lagi bolehlah lunch hour buka sekejap. Okay, and then last sekali adalah live radio lah. Okay, live radio ni pun kita ada 6. National FM, AI FM, Track FM, Mina FM, Asyik dan juga Radio Klasik. So sama juga dengan TV tadi, dia punya interface untuk radio pun sama, boleh mainkan sini. So dia live juga, live streaming. Kalau rasa tak nak dengar masa tengah dengar ni kan, kat atas dia ada ikon-ikon kalau perasan ni. Kat atas dia ada ikon, so boleh just jam-jam je tukar. Okay? Alright. Saya rasa saya dah sampai ke penghujung. Dah habis dah saya rasa, dah tak ada dah. Habis dah. Okay? Okay. Dah habis dah. Jadi Alhamdulillah saya dah tamat sesi perkenalan. Saya rasa semua dah jelas dengan MyGov app. Okay. Tapi saya harap dengan sesi perkongsian ini tuan-puan dapat menggunakan apps ini dengan lebih efisien lah. Okay. Bukan setakat tengok yang dekat capaian pantas tu, tapi explore lagi dekat dalam menu, 12 menu yang disediakan tu, 12 kategori tu. And then kalau boleh jangan lupa sebar-sebarkanlah dekat saudara mara, kawan-kawan nanti balik raya ni kan. Balik raya ni duk tengah sembang-sembang sambil buat ketupat ke, sambil bakar lemang ke, cerita-ceritalah sikit pasal benda ni. Manalah tahu kan, adalah seorang dua yang tersangkut nak apps. Alright. Saya dah habis dan saya berterima kasih pada semua yang mendengar. Tapi nanti dulu. Sat. Korang jangan lupa. Kita ada 3 segmen last
So sebenarnya kan sepanjang presentation saya dengan Cik Farihan tadi akan ada soalan-soalan. Lepas ni kita ada sesi apa? Siapa boleh bagi tahu saya? Kita ada sesi apa lepas ni? Laju Kahoot. Yes, kita ada Kahoot. Okey, dengan itu saya serahkan apa yang saya bentang tadi kan dalam soalan Kahoot ni ada. Okey, siapa dengar dia akan boleh jawab. Alright. Saya serahkan saya punya sesi Kahoot ni kepada teammate saya, Puan Maslina Jalaini. Silakan Puan Mas. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Boleh dengar suara saya ke? Okey, untuk sesi Kahoot kita pada pagi ini. Okey. Untuk sesi Kahoot kita pada pagi ini, saya nak minta untuk semua letakkan nama agensi di hadapan dash dan nama samaran ataupun nama sebenar lah untuk kita kenal pasti siapa yang akan menang lah nanti sebab kita ada 10 hadiah untuk diberikan kepada calon-calon pemenang sesi Kahoot kita pada sesi pagi ini. Okay, sebentar saya share screen. Okey, sebentar ya. Okey, boleh nampak skrin saya? Alright. Okey, nampak Nampak full screen Okey, kita akan mulakan. Okey, boleh daftar masuk dalam kita punya sesi. Okey, boleh scan QR ataupun masuk ke aplikasi kahoot.it dan masukkan game pin 894747. Okey, kita tunggu Okay, saya bagi masa lebih kurang dalam 2 minit lagi sebelum kita mulakan sesi Kahoot kita pada pagi ini. So untuk sesi Kahoot kita ni kita ada lebih kurang dalam 14 soalan. Soalan semua mudah-mudah je. Kalau tuan-puan aktif mendengar dalam sesi yang disampaikan oleh Cik Farihan dan Cik Farah sebentar tadi, insya-Allah boleh menjawab dengan cepat, pantas dan tepat. Okay, kita sekarang sudah ada 50 orang. Ada lagi? Ada lagi yang nak masuk? Okay, 51 orang. 52. Macam-macam nama ada macam-macam kementerian ada. Kita ada daripada JDN, daripada KKM pun ada, AGC, Meriah, JTKSM. Dan tidak ketinggalan daripada KD. Ini semua hebat-hebat ni. Kalau dengar kita punya sesi daripada pagi tadi tu, mesti boleh dapat jawab soalan ni. Semua soalan senang-senang je. Kita bagi soalan yang senang-senang je. Kalau siapa yang dapat better rembayung tu, dia boleh dapat jawab ni soalan. Senang je. Okey, untuk sesi Kahoot kita ni kita ada sediakan sebanyak 10 hadiah. Okey, so top 10 lah daripada sesi kita ni kita ada 10 hadiah untuk diberikan. Dan untuk calon-calon pemenang boleh tinggalkan komen dekat message nanti. Jangan sekarang sekarang ni belum ada pemenang lagi. So nanti bila dah menang nanti boleh tinggalkan komen pada di ruangan message, di ruangan chat dan nanti pihak urusi akan berhubung dengan para pemenang lah. Sediakan
email, maklumat nama dan email. Okey, sekarang ni kita ada 64 orang. Boleh mula ke? Kalau boleh mula bagi thumbs up sikit. Sebab saya tak nampak skrin, thumbs up di di aplikasi Kahoot. Okey, kita boleh mula Boleh? Oh, ada lagi yang nak masuk ni. Macam mana ni? Okey, boleh kita mula Alright. So tepat pada jam 11.40 kita mulakan sesi Kahoot kita pada pagi ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. KD Digital Stock MyGov Malaysia. Okey, soalan yang pertama. Apakah fungsi utama MyGov Malaysia kepada rakyat? Menggantikan semua laman web kerajaan, memudahkan akses pada perkhidmatan kerajaan, menyukarkan proses urusan kerajaan ataupun hanya untuk promosi kerajaan sahaja. Tadi Cik Farihan dia dah dimention lah berkenaan dengan fungsi aplikasi MyGov Malaysia. Oh, nampaknya ramai, semua betul lah, kecuali yang dua ni saya mungkin dia baru masuk kemudian mungkin dia tak dapat nak dengar lah apa yang Cik Farihan dah sampaikan. So untuk aplikasi MyGov Malaysia ni fungsi utama dia adalah untuk memudahkan akses pada perkhidmatan kerajaan. Okey, kita lihat siapa pemilik jari-jari terpantas. Oh, nampaknya Azri MOF dan pemenang ni, tapi pemenang nombor 2 lah kan. Dan seterusnya KKDW Infra, Ayu, BMG je, ni apa nombor plat ke? Dan JPPH UU. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Double point. Bilakah MyGov Malaysia mula diperkenalkan kepada penjawab awam? Tadi Cik Farihan dia ada jelaskan, dia ada mention, jawapan ada kat skrin tu, lambat jawab, lambatlah markah diperolehi. Okey, 12 Oktober 2024, 27 Februari 2024, 27 Februari 2025 ataupun 12 Januari 2026. Okey, jawapannya 27 Februari 2025. Yang jawab betul ni mungkin dia alert lah dengan ceramah yang disampaikan oleh Cik Farihan tadi. Kita mula kenakan MyGov Malaysia kepada penjawat awam pada 27 Februari 2025. Okey, soalan okey, nampaknya telah bertukar. Okey, JKSM Aceh berada di top podium, dan seterusnya JPA Faris, Kuskop SMS, JDNCB dan TM Tol. Okey, kita ke soalan seterusnya. Laju sikit Apakah kaedah login yang digunakan untuk log masuk ke dalam MyGov Malaysia? Ini pun tadi Cik Farihan ada jelaskan. Dengan menggunakan apa? Laju yang jawab ni. Adakah My Digital ID, ID dan kata laluan, email ataupun Hermes? Ini jawapannya My Digital ID. Nampaknya semua betul. Satu je yang tersilap. Mungkin tersalah tekan lah ni, confused kan? Laju sangat, tertekan. Jangan stres tertekan tak apa. Okey, jawapannya adalah dengan menggunakan My Digital ID yang digunakan sebagai single sign on untuk log masuk ke aplikasi MyGov Malaysia. Okey, kita lihat. Okey, nampaknya kita pemenang kembali ke top 5 dan yang lain masih kekal. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Antara berikut, apakah perkhidmatan yang boleh diakses melalui aplikasi kerajaan digital seperti MyGov? Simakan dan bayaran saman PRM, maklumat perkhidmatan kerajaan, simakan wang tak dituntut ataupun semua di atas. Yang mana satu? Ke semua? Ini pun telah dijelaskan oleh kedua-dua pegawai saya tadi. Yang mana satu pilihan hati? Jawapannya adalah semua di atas. Ada juga yang jawab semakan dan bayaran saman. Maknanya semua tu ada. Kita ada semakan dan bayaran saman PRM, maklumat perkhidmatan kerajaan, semakan wang tak dituntut dan ada pelbagai lagi perkhidmatan kerajaan yang boleh diakses dalam aplikasi MyGov ni. So dia semualah, semua yang berada dalam soalan, dalam jawapan yang tersenarai. Okey, kita lihat siapa yang berada di top 5. Okey, masih lagi JPA Haris mendahului.
Okey, kita laju sikit ke soalan yang kelima. Double point. Sehingga hari ini, bilangan agensi yang telah bekerjasama dengan MyGov adalah, ada berapa? Tadi Cik Farihan ada mention. Yang mana? 15 ke, 21 ke, 20 ke, 16? Berapa agensi? Ni nak dekat raya ni biasanya warna-warna yang hijau ni ramai orang suka kan. Jawapannya hijau, ada 16. Ada juga yang jawab 21. Akan datang mungkin 21. Tapi buat masa sekarang ni kita ada 16 agensi yang telah bekerjasama dan berintegrasi dengan aplikasi MyGov Malaysia. Okey. Dah ada top 5 yang terbaru yang berada di podium, iaitu TM Tol, Azman, Azrina, KD Sarawak, VC, okey. Dan Bima Sakti. Ini dapat jawapan pada langit, kerajaan langit ni. Okey, seterusnya soalan yang ke-6. Apakah kelebihan menggunakan platform digital seperti MyGov Malaysia? Apakah kelebihan dia? Adakah boleh diakses dari mana-mana saja ataupun perlu hadir secara fizikal? Ataupun perlu tunggu waktu pejabat ataupun tak ada kelebihan langsung? Yang mana? Apa kelebihan dia? Boleh jawab ke? Okey, jawapannya okey, boleh akses di mana-mana sahaja tanpa mengira masa. Tak kira lah siang, malam, pagi, petang, tak perlu tunggu waktu pejabat je. Maknanya waktu luar pun boleh. Kalau kat rumah ke, kat toilet ke, kedai makan, boleh juga nak akses aplikasi MyGov Malaysia. Okey, nampaknya masih lagi kekal top 4 dan pemenang telah mendaki semula dalam top 5. Ke soalan seterusnya, double point. Sehingga Mac 2026, berapa banyak perkhidmatan yang telah tersedia di dalam aplikasi MyGov Malaysia? Adakah 40, 16, 44 ataupun 29? Yang ini juga telah disampaikan oleh Cik Farihan tadi, bilangan perkhidmatan yang tersedia dalam aplikasi MyGov Malaysia. Okey, jawapannya adalah 44 perkhidmatan. Kita dah ada lebih daripada 40 perkhidmatan yang tersedia dalam aplikasi MyGov Malaysia. Dan tuan-tuan yang nak install boleh explore lah aplikasi MyGov Malaysia untuk tahulah apa benda aplikasi ataupun perkhidmatan yang telah ada dalam MyGov Malaysia. Ini yang daripada Kerajaan Langit ni, Bima Sakti ni, ni jawapan betul je ni kan. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Betul atau salah? MyGov Malaysia tidak membantu mengurangkan kebergantungan kepada urusan kerajaan, urusan kaunter fizikal. Betul atau salah? Adakah MyGov Malaysia ni tak membantu langsung? Bantu ke tak bantu? Salah. Jawapannya MyGov Malaysia memang sangat membantulah untuk mengurangkan kebergantungan kepada urusan kaunter fizikal. Okey, kita lihat. Okey, JPA Faris kembali ke top 5. Okey, kita ke seterusnya. Antara berikut siapakah yang boleh mendapat manfaat daripada MyGov Malaysia? Pesara kerajaan, penjawat awam, orang awam ataupun semua di atas? Siapa yang boleh mendapatkan manfaat daripada MyGov Malaysia ni? Okey, semua betul. Okey, jawapannya adalah semua di atas. Bukan setakat orang awam saja, pesara kerajaan, penjawat awam. Siapa saja asalkan kita rakyat Malaysia, kita boleh mendapat manfaat daripada MyGov Malaysia. Okey. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Betul atau salah? Double point. Dalam aplikasi MyGov Malaysia, bolehkah kita menyemak wang tak dituntut untuk orang lain? Tadi Cik Farah dia dah ada mention lah ni. Cik Farihan pun ada mention, Cik Farah pun ada mention. Siap buat TOT lagi, macam mana nak check bilangan wang tak dituntut untuk kawan-kawan, untuk pasangan, untuk adik-beradik. Okay, jawapannya betul. Ada juga yang tersalah ni. Yang salah ni dia lambat masuk lah. Dia lambat masuk sikit tadi, so dia tersalah.
So kat aplikasi My Malaysia ni kita boleh semak wang tak dituntut untuk orang lain dan kita boleh semak lebih daripada 3 kali, unlimited time. Cumanya dia cuma boleh paparan berapa jumlah tu tak boleh lah, berapa ringgit apa semua tak boleh. Kita cuma boleh semak berapa dua kali berapa dia punya ni lah apa tu bos? Boleh semak 2 kali sehari. Okey. Seterusnya nampaknya Azman, KPM Fast, BMG, ni 8747 ni apa ni? Nombor apa? Password Okey, betul atau salah? Bank Malaysia membolehkan pengguna membuat semakan dan bayaran saman PDRM secara dalam talian. Betul atau salah? Tadi pun Cik Farah ada mention, ada tunjukkan juga demo untuk buat semakan dan bayaran saman. Okey, jawapannya adalah betul. My Malaysia ni kita boleh daripada buat semakan, kita juga boleh buat bayaran saman PDRM secara dalam talian. Okay, masih lagi top 5 yang sama. Kita ke soalan yang seterusnya, soalan yang ke-12. Antara berikut siaran streaming manakah yang boleh diakses melalui aplikasi My Malaysia? Netflix, Disney Hotstar, Spotify ataupun TV1. Boleh ke tengok Netflix dekat My Malaysia ni? Kita tengok siapa yang jawab. Ataupun Disney Hotstar. Ada juga yang jawab Netflix. Kita setakat ni kita tak boleh tengok Netflix lah dekat dalam aplikasi My Malaysia ni. Dekat aplikasi My Malaysia ni kita hanya menyediakan perkhidmatan berkaitan dengan kerajaan saja, dan TV1 adalah salah satu perkhidmatan yang ditawarkan oleh Jabatan Penerangan RTM, dan selain daripada TV1 ada jugalah TV2, lepas tu ada TV OK dan sebagainya. Boleh semak dalam aplikasi MyGov Malaysia. Okay, masih lagi kekal. Okay, ke soalan yang ke-13. MyGov Malaysia membantu rakyat mengakses perkhidmatan kerajaan dengan lebih cepat, mudah, digital ataupun semua di atas. Yang mana satu? Adakah dia dengan cepat sahaja ke ataupun mudah sahaja ke ataupun semua di atas? Okey, jawapannya semua di atas. Dia bukan sekadar mudah ataupun secara cepat sahaja ataupun secara digital saja, tapi dia boleh membantu rakyat dapat akses perkhidmatan kerajaan dengan lebih cepat, mudah dan secara digitalized. Okey, masih lagi mengekalkan kedudukan yang sama. Dan kita ke soalan yang terakhir. Boleh nak potong ni Aplikasi My Malaysia boleh dimuat turun melalui yang mana satu? App Store, Huawei App Gallery, Google Play ataupun semua di atas. Nak download aplikasi My Malaysia ni dengan guna yang mana? Okey, semua di atas. Maknanya aplikasi My Malaysia ni kita boleh download melalui App Store, Huawei App Gallery ataupun Google Play. Kalau tuan-puan pakai iPhone, downloadlah melalui aplikasi App Store. Kalau pakai Android bolehlah guna Google Play, dan begitu juga dengan Huawei. Okey, kita lihat siapa yang berada di podium. Tempat yang ketiga, BMG je. Dan tempat yang kedua, KPM Faiz. Dan tempat yang pertama, Azman. Azman daripada mana ni? Nanti jangan keluar dulu. Okey, kita lihat beautiful report. Okey, nampak ke? Nampak skrin? Nampak skrin, okey. Okey, kita nak lihat pemenang. Okey, tempat top 10 ni jangan keluar boleh tinggalkan ni nama, lepas tu nama ID di Kahoot, nama sebenar, nama ID di Kahoot dan juga email. Nanti pihak universiti akan berhubung dengan para pemenang. Tempat ke-10 pemenang, tahniah dapat juga jadi pemenang top 10. Dan tempat yang ke-9 J3KSM Zamri. Dan tempat yang ke-8 MOH
Ismet Ulam. Ni Ismet Ulam Raja ke? Dan tempat yang ketujuh KKPJW. Dan tempat yang keenam 894747. Tempat kelima Alan. Tempat keempat Ayu Alam JDN. Ini macam nama taman perumahan tu, Alam Damai macam tu Okey, tempat yang ketiga BMG je. Dan tempat yang kedua KPM Fast. Dan tempat yang pertama Azman. Okey, minta 10 pemenang ni untuk tinggalkan kontak, nama penuh, nama nickname dan juga email di bahagian chat, dan nanti pihak urus setia akan berhubung dengan pemenang. Okey, terima kasih kepada semua yang join sesi Kahoot kita pada pagi ini, dan terima kasih juga kerana sudi meluangkan masa untuk menghadiri sesi KD Digital Stock berkaitan dengan produk MyGov Malaysia. So saya bagi pihak, nak pas balik Kak Bos ke? Okey, saya dengan ini saya serahkan semula pada pihak urus setia di KD untuk penutup program. Terima kasih. Terima kasih Puan. Terima kasih juga kepada Encik Tuan Farihan, Puan Farah Hidayu dan juga Puan Maslina kerana kita dapat berkongsilah dengan sangat clear dan bermanfaat tadi. Sekarang kita baru nampak dengan lebih jelas lah macam mana aplikasi MyGov Malaysia ni sangat berfungsi sebagai pusat sentik digital yang mudah menguruskan kita. Dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang join pada pagi ini. Pagi ini sampai tengah hari 2 jam kita. So saya nak tuan-tuan dan puan-puan yang belum lagi mengisi kehadiran sila isi sebab dekat ruangan chat atas-atas tu ada lagi. And then yang pemenang 10 orang tadi boleh mengisi nama di ruangan chat tu supaya nanti saya akan email pada tuan-tuan dan puan-puan lah untuk berkenaan dengan hadiah. Okey, baik, terima kasih semua. Terima kasih banyak Puan. Kita sempat nak ambil ni. Terima kasih.